Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzana Masyara binti Muhammad Hairi daripada TV PSS SK Sungai Jernih. Pada 14 Mac 2025, Sekolah Kebangsaan Sungai Jernih mengadakan program Watika Pelatihan Pemimpin Muda bagi sesi 2025 yang terdiri daripada pengawal sekolah, pengawal pusat sumber dan ketua kelas. Selamat bismillah. Dengan ini saya merasmikan Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Sungai Jernih sesi 2025. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif yang pertama adalah meningkatkan tahap motivasi murid untuk menjalankan tugas. Kami pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Sungai Jernih, Sekolah Kebangsaan Sungai Jernih dengan ini berikrar akan menjalankan tugas kami dengan penuh tanggungjawab, berdedikasi, amanah dan ikhlas. Kami akan mematuhi dan menjunjung tinggi segala peraturan sekolah yang sentiasa mengamalkan prinsip rukun negara. Objektif yang kedua, bersedia untuk menjalankan tugas masing-masing. Sekian sahaja laporan saya pada hari ini. Jumpa lagi di rancangan TV PSS SK Sungai Jernih. Bye.